Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nabiha binti Ahmad Zaid, pelajar dari kelas PAI 1. Saya akan menerangkan bagi tugasan 3 di mana saya membina taman web cerdik tajwid dengan menggunakan model pengajaran model Azure bagi mata pelajaran teknologi dan media pengajaran di bawah bimbingan Puan Amhani. Okey, berikut adalah infografik yang akan saya menerangkan sebentar nanti, di mana saya menggunakan 6 langkah model Azure. Okey, yang pertama ialah A, iaitu analyze learners ataupun menganalisis murid, di mana saya mengenal pasti murid adalah di kalangan tahun 3 efisien, di mana tahun 3 ini mempunyai pelbagai jenis tahap kemahiran membaca dan juga mengenal pasti juga gaya pembelajaran mereka sama ada visual ataupun audio ataupun menggunakan kinestetik dan juga mengenal pasti latar belakang mereka yang berbeza. Sama ada mereka adalah di kalangan B40 ataupun M40 memandangkan sekolah ini berada di kawasan bandar untuk menggunakan teknologi di mana ia akan memberi impak bagi pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza ini. Seterusnya S ialah state objektif ataupun menyatakan objektif. Okay, standard kandungan bagi tajuk hukum nun sakinah dan tajwid ini ialah membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah. Bagi standard pembelajaran pula ialah murid mestilah boleh mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar halqi, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki dan iqlab dengan betul. Dan seterusnya, objektif pembelajaran pula ialah murid dapat membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya bacaannya secara beradab dan juga istiqamah. Okay, objektif ini juga dibuat berdasarkan di SKP dengan menggunakan objektif SMART, di mana SMART itu merujuk kepada S iaitu spesifik, dan seterusnya M measurable ataupun ianya boleh diukur, A ialah attainable ataupun boleh dicapai, seterusnya R relevant ataupun sesuai, T timely mempunyai jangka masa. Okay, perkara ini sebenarnya telah disusun dalam menyatakan objektif ataupun dalam penyusunan RPH. Okay, seterusnya, S yang kedua ialah select methods, media and materials ataupun memilih kaedah, media dan juga bahan. Okay, kaedah PDPC yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan teknologi ataupun ICT Integrated Learning. Okay, seterusnya ialah pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Dan akhir sekali, kaedah PDPC yang boleh dijalankan ialah penerokaan kendiri melalui Google Site ataupun laman web ini. Okay, seterusnya, media dan juga bahan ialah laman web Google Site interaktif ataupun laman web cerdik tajwid. Seterusnya, peta minda ataupun grafik hukum bacaan. Seterusnya, audio penerangan tentang hukum-hukum bacaan dan juga terdapat juga di dalamnya ialah video contoh bacaan. Dan akhir sekali, ada juga ialah kuis interaktif ataupun word wall dan juga game interaktif di mana ada mempunyai aktiviti seperti drag and drop dan padanan hukum. Seterusnya bagi U ialah utilize media and materials di mana menggunakan media dan juga bahan. Okay, antara langkah-langkah penggunaannya ialah guru boleh membuka Google Site ataupun laman web ini melalui screen projector ataupun smartboard bagi memandu murid ataupun memimpin murid menggunakannya secara awal. Okay, dan juga murid boleh mengakses Google Site ataupun laman web ini melalui tablet ataupun Chromebook sekolah. Murid juga boleh mengeksplorasi peta minda dan juga mendengar audio penerangan secara individu ataupun berpasangan dan juga tonton video cara bacaan secara bersama-sama di skrin utama dan juga boleh juga murid menjawab kuis word wall di akhir sesi sama ada secara kumpulan kecil ataupun individu. Okey, di sini boleh dikatakan utilize media dan materials ni adalah guru boleh menggunakannya dengan cara yang pelbagai. Sama ada guru menggunakannya sepenuhnya bersama-sama guru dan murid ataupun guru kemudian memberi pelajar menggunakannya secara kendiri ataupun menggunakannya secara sebaik mungkin. Sama ada grouping ataupun sebagainya. Iaitu atau menjadikan website ini sebagai BBM ataupun alat bantu mengajar.
Dan juga sekiranya guru memberikan aktiviti ini secara penggunaan kendiri, guru mestilah memastikan semua peranti itu adalah berfungsi dan juga talian internet bagi setiap device ataupun alatannya adalah mempunyai internet yang stabil. Seterusnya bagi R iaitu require learner participation di mana melibatkan penlibatan murid di mana murid aktif menyentuh, membaca, mendengar dan menonton bahan di laman web itu. Di mana memberi peluang untuk murid membaca ataupun berbincang dalam kumpulan tentang hukum yang dikenali. Okay, perkara ini boleh digunakan ketika dalam sesi game ataupun menjawab soalan dan juga menggalakkan juga kerjasama dalam menjawab kuis ataupun menyusun contoh bacaan dan seterusnya melibatkan murid dalam aktiviti meneka bacaan melalui contoh perkataan dan sebagainya. Kebanyakannya bahagian sini boleh digunakan atau diaplikasikan ketika dalam sesi kuis ataupun game interaktif. Seterusnya ialah evaluate dan juga revise, di mana iaitu adalah penilaian dan juga penambahbaikan. Okey, penilaian formatif melalui hasil visual wall ataupun auto mark. Okey, seterusnya adalah soal jawab lisan selepas video dimainkan dan juga pemerhatian semasa murid menjawab dan juga berdiskusi. Okey, ini adalah contoh soalan yang diletakkan di dalam laman web Cerdik Tajwid di mana murid boleh menjawabkannya secara beramai-ramai ataupun berkumpulan ataupun mengikut kreativiti murid bagaimana untuk menggunakan soalan-soalan ini. Ya, kerana ada dua jenis soalan dengan pelbagai jenis mood permainan. Okey, akhir sekali juga adalah evaluate dan juga revise, di mana di sini saya sertakan contoh maklum balas yang disertakan juga di dalam laman web ini di page yang terakhir. Di mana pengguna boleh memberikan komen ataupun cadangan penambahbaikan. Daripada maklum balas pengguna, ini adalah antara respon yang diberi di mana beberapa pengguna memberikan mata 5 ataupun 5 markah bagi grafik yang menarik dan juga nota yang pelbagai. Okey, seterusnya juga di dalam bahagian evaluate dan juga revise juga terdapat cadangan penambahbaikan yang diberikan oleh pengguna yang saya dapati daripada Google Form yang telah diberikan di dalam laman web ini. Okey, antaranya ialah antara respon daripada pengguna ialah mereka mengatakan agar memperbanyakkan kuis untuk pengukuhan tentang ilmu tajwid dan seterusnya uh, mendesain laman web itu supaya lebih menarik untuk dipelajari dan seterusnya menyediakan kuis di awal iaitu sebelum pembelajaran dan juga di akhir selepas pembelajaran untuk menyemak tahap kefahaman pelajar sebelum dan juga selepas menggunakan laman web tajwid ini. Okay, seterusnya juga cadangan mereka ialah mevariasikan lagi desain supaya lebih menarik perhatian murid dan juga guru-guru dan seterusnya mempelbagaikan permainan ataupun game dan seterusnya memberikan latihan kuis. Okey, mereka adalah antara rujukan yang saya gunakan ketika menyiapkan tugasan ini. Itu saya menggunakan rujukan buku dan juga buku tajwid, buku teknologi dan juga laman web lain. Okey, dan akhir sekali sekian sahaja daripada saya. Okey, saya sertakan di sini ialah laman web Cerdik Tajwid. Okey, terima kasih atas masa yang diberikan. Okay, dan terima kasih juga kepada pensyarah saya iaitu Puan Amahani atas bimbingan yang telah diberikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.